Banyaknya duit raya anak-anak. Sambil kira duit raya anak-anak kan, sempat lagi belik-belik nota lama. Rupanya jauh beza nilai duit mereka bila kita tukarkan dalam bentuk wang kertas ataupun versi ke dalam bentuk simpanan emas. Raya tahun 2023, 1 gram baru sekitar RM315. Tahun 2024 naik kepada RM385. Tahun 2025 naik kepada RM500. Raya 2026 dah cecah lebih daripada RM700. Untung ke tukar duit raya kepada simpanan emas? Sejarah dah membuktikan untuk semua simpanan jangka masa panjang, emas tetap pilihan yang terbaik untuk pelihara nilai kekayaan mereka. Nampak tak? Kalau simpan duit tunai, nilainya semakin lama makin mengecil kerana dimakan oleh inflasi. Tapi kalau tukarkan kepada gram emas, aset anak-anak makin gemuk setiap tahun. Alhamdulillah, memang dah jadi tradisi keluarga. Setiap tahun, habis saja raya, saya akan bantu anak-anak saudara saya tukarkan duit simpanan mereka ke dalam bentuk simpanan emas untuk jangka masa panjang. Untuk ibu bapa yang di luar sana nak bukakan akaun emas untuk anak-anak di akaun Gap Junior, boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya. Follow saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Design your future with Gold.